Wah, ini betul-betul jackpot, guys. Wow, betul-betul jackpot. 4.0 kilogram. Satu orang customer dah order dengan kita. So, dia order dengan kita untuk masak special chili. Sebelum kita nak masak, macam biasalah, ini fresh. So, bila fresh, kita akan bersiang dahulu. Okey, jom kita tengok bersiang. Hidup-hidup segar, guys. Hidup-hidup segar. 4.0. So, kejap lagi kita tengok, kita bersiang dahulu. Okay. Memang betul-betul fresh, guys. Memang betul-betul jackpot lah siapa yang beli ni. Awak boleh tengok tangan dia. Kita akan belah tengah saja. Isi awak jangan risau. Confirm padat. Confirm manis. Semestinya cari yang fresh. Okey. Untuk badan dah siap dah. Kita bersiang. So, kita pergi dekat bahagian tangan pula. Okey, untuk bahagian tangan, macam biasa, saya akan ketuk siap-siap untuk tuan-tuan dan perempuan makan nanti. Dah, untuk padat. So, dua tangan, dua-dua isi padat, guys. So, macam biasa, guys. Jom, kita pergi steam pula. Kita dah siap bersiang, terus kita steam dulu selama 7 minit. Okey, habis steam, barulah kita akan masak. Siap masak, kita packing, siap packing. Terus kita akan hantar dekat kita punya customer lah. Okey, so apa-apa kita tunggu dulu selepas steam. Wah, ini betul-betul jackpot, guys. Okey. Lobster 4 kilogram yang customer order dengan saya, guys. Wah, tengok. Dia punya isi dia betul-betul juicy, guys. Dia punya isi betul-betul juicy. So, guys, ada yang nak order lagi untuk lobster yang hidup-hidup segar, fresh, macam mana yang awak tengok sekarang. Order siap masak. Terus kita akan hantar ke awak. So, nak cari kat mana? Warung Pak Kepiting. Bye-bye. Okey, kalau ada yang nak macam ni, macam biasa, join saja live Warung Pak Kepiting. Okey, WPK semestinya seafood fresh. Bye-bye.